Esoknya dalam pukul 8 pagi, Sarah dengan makcik sampai dekat hospital. Bila masuk dalam ward je, mereka nampak pekerja Redicare ada dekat tepi katil Hanim tengah bersihkan darah yang tumpah semalam. Hanim beritahu mak dia malam tadi masa tengah tidur, dia asyik terjaga je sebab terdengar bunyi macam orang tengah renyukkan kertas dekat bawah katil dia. Masa Hanim jenguk dekat bawah, dia nampak 2 ekor makhluk tengah mencangkung dekat bawah. Satu yang macam kongkang tu, satu lagi macam tikus. Belakang nampak berbulu je dengan telinga besar. Cepat-cepat Hanim tutup muka dia dengan bantal. Tapi apa yang membuatkan dia rasa nak pitam bila 2 ekor makhluk tu panjat katil dia. Hanim dapat rasa katil dia berenjut. Hanim diam je, matikan diri. Lama juga dia tutup muka dengan bantal tu, dan terasa makhluk tu macam sengaja lompat-lompat atas katil dia. Tak lama kemudian, tiba-tiba senyap. Hanim turunkan bantal perlahan-lahan dari muka. Alhamdulillah, makhluk 2 ekor tu dah tak ada. Lepas tu cepat-cepat Hanim cuba panggil nurse dekat kaunter, tapi tak ada seorang pun dekat situ. Mungkin tengah periksa pesakit lain. Hanim punyalah takut malam tu sampai menggigil dia. Ditambah pula kiri kanan kata dia tak ada pesakit langsung. Tu yang jadi bertambah takut. Bila dengar cerita tu, Sarah diam je. Dia tak nak cerita apa yang dia nampak semalam. 2 minggu Hanim duduk dekat ward hospital lama tu. Akhirnya dia dipindahkan semula ke bangunan baru Hospital Sungai Buloh. Lepas kejadian malam tu, dia dah tak diganggu lagi.